Okay. Yes, selamat malam. Selamat malam. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Fakhur Razi bin Salim. Boleh panggil saya Razi. Nombor kad matrik J46-454. So malam ni saya akan temu bual responden yang terakhir untuk tugasan kedua, tugasan berkumpulan untuk khusus KOH 3433, kemahiran komunikasi interpersonal. So untuk malam ni boleh perkenalkan diri tak, Cik Shivani? Ya, boleh. Okay, so nama saya Syivani. Saya berumur 23 dan as of this moment saya bekerja kat KL. So, yeah. Hmm. Okay. Hmm. Oh, Shivani dah berkahwin ke, bujang ke? Belum, tapi ada boyfriend. Okay. Okay. Hmm. So, tanpa kita lengahkan masa, kita boleh mulakanlah kita punya Okay, temubual untuk malam ni. okay, boleh. Sekejap, eh. Untuk tugasan kedua ni, kita kena temu bual seramai 6 orang. So, Encik Syifah ni orang yang terakhir lah, orang yang keenam untuk temu bual saya dan Ashfred. So, untuk malam ni, Cik Ashfred dia tak dapat join, dia kata tadi. So, untuk soalan yang pertama, kan, boleh Cik Syifani huraikan tak tiga perbezaan komunikasi verbal antara lelaki dan perempuan? Okay, boleh. Okay. Firstly, kalau laki kan, yang saya paling notice, laki more to straight to the point. So, diorang takkan pusing-pusing cerita ke apa. Tapi kalau dia suka-suka, kalau tak suka-suka, tak suka. Macam tu. Kalau perempuan kan, perempuan guna banyak emosi bila cakap. So, semasa seorang perempuan bercakap, you akan dengar dia cakap perkataan macam, perasaan dia keluar macam, alamak sedihnya, alamak takut. Macam tu. Tapi laki kan, dia bukan macam tu. So, untuk menyampaikan maklumat, selalu laki akan fikir 10 kali fikir. Dia akan straight to the point, akan nak solve the problem saja. Tapi perempuan selalu kalau nak verbal komunikasi dengan laki, dia nak duduk, dia nak bercakap, dia nak discuss dengan laki tu dulu. So, Yeah. macam perempuan dia lebih kepada macam kalau kita cakap dia dia cover-cover, maksudnya dia macam dia sopan lah kalau dia cakap, dia Ya, tak betul. point. Ah, Macam lelaki tadi Cik Shivani cakap dia straight to the ah, point, kan, dia tak ada macam selindung apa yang dia ya, rasa betul. terus luah, kan. Ah, Okey. betul, betul. Dia tak kisah kalau dia sakitkan hati perempuan tu ke tak. Janji ni, dia straight to the point. Ah. Sebab perempuan ni dia lebih kepada macam dia jaga perasaan. Ah, ya, correct, betul. Kalau contohlah penggunaan perkataan. Macam contoh laki dengan perempuan Hmm. dia macam mana? Uh, dia terus macam tadi juga ke, laki straight to the point ke, dia bagi arahan, ataupun perempuan dia macam ada sopan sikit lah, macam contoh dia nak bagi arahan, dia minta izin dulu ke, ataupun dia Ah, bertanya. betul. Hmm. Ya, betul, betul. Actually, kalau lelaki kan, lelaki macam, cakap dalam bahasa Inggeris kan, dominant. Kalau lelaki dominant kan, dia macam, jom pergi, ah, buka pintu, jom pergi. Macam tu. Kalau perempuan, bukan macam tu. Perempuan akan tanya dulu. Macam, um, boleh tak kita pergi dulu? Dia akan tanya macam tu. Dia akan So, minta izin. dia minta izin dulu. So, actually antara one of the differences yang ni. Ah, kalau ah, Hello. tujuan komunikasi pula, laki dengan Oh, perempuan, macam mana Cik Syivani rasa? Ada apa? okay. Okay. Boleh repeat? I tak dengar tadi. Tadi bunyi kipas kacau kan? Tak, tak. Connection je. Tak apa. Oh, okay. Hmm. Tujuan komunikasi, dari segi tujuan komunikasi lah. Kalau tiga perbezaan untuk laki dengan perempuan ni, dia macam mana?
Cik Shivani? Um, Tujuan komunikasi mostly I notice body posture juga, gaya bahasa juga. Gaya So bahasa. firstly perempuan dia tunjuk kat muka dia. Dia punya perasaan dia tunjuk kat muka dia. Dia senyum macam tu. Kalau lelaki tak macam tu. Tak boleh baca perasaan kat muka dia tu. Kalau dia marah pun dia diam. Tapi perempuan bukan macam tu. Kita orang lebih daripada emosi kan. So compared to lelaki, yang ni yang saya faham juga. Yang Cik Shivani jawab ni kan, dia untuk soalan yang nombor dua. Soalan nombor Okay. dua. Soalan nombor dua Ah, ni kan, dia tiga perbezaan komunikasi bukan verbal. So Cik Shivani dah jawab dah. So okey lah. Dia tadi macam Cik Shivani cakap, macam eye contact, macam uh, uh, riak muka, macam facial gesture. Riak muka kalau macam mm. perempuan ni dia suka bertentang mata. Betul tak? Kalau bila bercakap. Betul? 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 Kalau lelaki macam mana Cik Subhani? Dia sama juga ke dia tak suka? Atau dia Tak. Laki kalau gaya bahasa laki tu macam kita orang tak boleh baca tau sometimes. Kadang-kadang kita orang tak boleh baca apa yang lelaki nak cakap tu. Ataupun sometimes kita orang perempuan kan pandai overthinking. So bila kita orang pandai overthinking kita dah rasa tau like macam lelaki ni apa dia fikir dalam kepala tu. Tapi dia tak fikir apa-apa pun. Dia merenung je actually. yalah okey. Kalau Ha. itu dari segi ekspresi muka lah, betul tak? Hmm. Kalau yang Betul, Cik, dari ekspresi muka. kalau dari Hmm. segi macam sentuhan, macam touching, macam perempuan kan dia suka kalau berbual Ya, dengan, lebih touchy daripada lelaki. Ya, perempuan kalau selalu dia guna suka ah peluk-peluk kalau luar perasaan kan. betul. Betul, betul. Kalau lelaki dia macam tu juga tu. Tak, lelaki bukan macam tu. Lelaki akan fikir 10 kali buat macam tu. Selalu macam tu. Perempuan lagi comfortable buat hand gestures macam tu. Kalau perempuan nak bagi comfort dekat lelaki kan. Kita orang boleh je sentuh dekat dia punya shoulder tapi lelaki takkan buat macam tu. Kalau lelaki dia tak suka, ni saya jawab lah untuk Hmm. behalf lelaki lah. Kalau lelaki Okay. dia tak suka bersentuhan sebab dia rasa macam janggal, dia rasa macam Ya, awkward. betul. Betul, betul. Semua, even ayah saya pun cakap macam tu. Dia cakap, Hmm. tak lah, kita orang lelaki tak, bukan macam tu. You perempuan je macam tu. Kita orang sikit-sikit nangis pun nak peluk-peluk. Kan? Okay. Ha, So kita pergi ke soalan yang ketiga lah. okay. Tiga perbezaan expectation lah, Mhm. harapan antara lelaki dan perempuan dalam hubungan interpersonal. So harapan, Um, okay, so kau boleh. uh, so mainly perempuan, kalau perempuan nak harapan dengan lelaki dalam hubungan interpersonal ni, perempuan selalu nak mengharapkan perkongsian emosi. Dia orang nak emotional connection dengan lelaki tu. Tapi kalau lelaki, dia lebih practical dan to the point. So, dia punya fikiran tu practical. Tapi perempuan, kita orang guna emosi. So, most of the times, kita orang nak boyfriend atau partner where kita boleh bercakap dengan dia, like bagi perasaan kita kat dia. Tapi sometimes lelaki kan dia rasa macam overwhelmed, like alamak dia ni kenapa ni terlalu banyak lah sakit kepala, drama banyak tak nak macam tu. Lelaki macam tu. Sebab dia lelaki dia nak ringkas. Dia macam Ah, dia nak simple je. Ah. perkataan ringkas tu susah nak cari dalam vocabulary perempuan. Kita orang tak ringkas langsung. Kita orang memang ada banyak. Banyak nak cakap, banyak nak bagi tahu. Tapi laki sometimes dia macam banyaklah kau macam tu. uh, Ah, dari segi sokongan sosial macam mana? Cik. okay, dalam sokongan sosial,
Dia perempuan nak lebih didengari, difahami dan diberi perhatian walaupun uh, tanpa menyelesaikan masalah. So technically kita orang tak nak jawapan daripada lelaki cakap, oh you buat macam ni lah habis. Ah, kita orang tak nak tu. Tapi Nak laki buat pujuk. macam tu. Perempuan sebenarnya kalau Senang je. contohlah, kalau couple bergaduh, Nah. dia sebenarnya nak laki pujuk lah kan. Mhm. Betul, betul. Just attention saja, nak pujuk saja. Tapi laki kan, dia suka bagi solution tau. Macam buat matematik tu, dia bagi apa calculation, lepas tu jawapan. Tak nak tu. Kau dengar je explanation saya. That's it, simple. Okay, faham. Ah, macam lelaki ni dia tak suka belok-belok, dia terus straight to the point. Betul, betul. Dia tak suka belok-belok straight to the Dia point. lebih suka penyelesaian masalah. Dia tak Betul, suka betul. macam ah, banyak uraian ataupun luahan Ah, emosi. betul, betul. Okey, kita pergi ke soalan yang keempat. Ah, Okay. tiga perbezaan strategi membina hubungan interpersonal antara lelaki dan perempuan. Okay, so firstly, perempuan kan, um, kita orang lagi careful, jaga bila menggunakan strategi yang bersifat emotional dan lagi halus, like bertanya khabar, tunjukkan emosi, uh, membina trust, kepercayaan tu. So dalam time span tu kan, dia akan slowly naik-naik. Kalau lelaki kan, dia more to buat aktiviti dengan perempuan tu dulu. Macam, jom pergi main game. Jom Hmm. pergi tengok wayang. Jom pergi ni, jom pergi tu. Tapi perempuan bukan macam tu. Perempuan more like nak suka bercerita sikit, nak faham-faham macam tu. Macam dia macam contoh lelaki dengan lelaki lah. Hmm. Contoh kalau dia baru kenal, ah, Hmm. ni saya tolong jawabkan lah. Aha. Kalau part lelaki, kalau lelaki dengan lelaki, kalau baru kenal, kalau contoh Okay. saya tanya khabar, tiba-tiba saya tanya khabar, hai nama siapa, kan, dan Ah. dia macam ada rasa janggal tau. Kalau contoh Ah. kita berkenalan, contoh kita main Ah. bola petang-petang sama-sama kan. Ah, Ah. dalam aktiviti tu, bila kita berkenalan, baru dia rasa macam tak janggal sangat tau. Macam perempuan dia lain macam Faham. tadi lah Cik Shivani cakap kan. Ya betul. Kalau perempuan kita orang senang. Let's say for example saya pergi kerja kan. Bila I pergi kerja I naik KTM. Bila I naik KTM, confirm ada perempuan yang akan berbual dengan saya pagi-pagi. So immediately kita orang jadi kawan because nombor satu kita orang berbual banyak. So banyak experience ditukar um, macam tu. So perempuan macam tu. Aha. Kalau dari segi penyelesaian konflik antara lelaki dengan perempuan lah, kalau ada masalah kan, cara diorang Hmm. selesaikan masalah tu. Cik Shivani rasa Um, macam mana? Beza tu lah antara lelaki dan okay. perempuan. Perempuan tu um, selalu menggunakan strategik yang berunding. Macam dia nak mendengar side lelaki tu. Like dia cakap apa. Lepas tu dia nak mencari penyelesaian bersama lelaki tu. So macam mana like kalau adalah gaduh. Duduk sama-sama bercakap tentang what went wrong, like mana dia keluar daripada topik atau apa. So tapi lelaki bukan macam tu tau. Lelaki senang macam, alah saya tak nak cakap tentang ni, saya nak tidur sekarang. Saya bangun semua dah okey. Tapi actually tak okey macam tu. Lelaki more to mengelakkan problem dan dia orang mendiamkan diri selalu. Dia orang tak bagi kepentingan kepada emosi. So straight again lah, straight to the point. Lelaki still straight to the point. Dia uh, straight to the point satu. Lepas tu Hmm. dia banyak diam diri lah kalau ada masalah ke atau ada Ya betul. kata kalau ada problem lah. Hmm. Selalu I notice lelaki kalau even for example lah boyfriend saya kan.
sometimes dia tak suka menghadapi emosi dia. So dia cakap, okay, you nak gaduh, you nak cakap, you nak clear, you clearkan lah, tapi I nak tidur. Biarkan saya, I nak tidur. Dia cakap macam tu. So dia tak suka face problem tu tau. Dia malas malas nak Ha, I masuk notice apa. lelaki semua macam ni. Okay. So Ha, jawapan yang padat lah pada saya. ha. Okay, so kita pergi ke soalan yang terakhir lah. Tiga Okay. perbezaan Hmm. cara lelaki dengan perempuan lah menguruskan konflik dalam konteks hubungan interpersonal. Kalau dari segi gaya dia menghadapi konflik tu macam mana Cik Sivani? Okay, so uh, perempuan lebih menghadapi problem ni kepada konfrontasi secara terbuka tapi diplomatik. Tapi dia orang diplomatik. So, kita orang nak berbincang, meluahkan perasaan dan mencari persefahaman lah. So, nak Nak understanding elakkan tu. biasa perempuan dia akan Hmm. elakkan dari gaduh lah, betul tak? Betul, betul. Kalau laki kan, laki tu uh, dia selalu nak mengelakkan problem tu. So dia tak nak problem tu lah. Dia tak nak menjadikan itu sebagai satu problem juga. So dia tak nak bercakap tentang dia. Dia tak nak buat apa-apa tentang tu. So dia tak nak bincang tentang problem tu juga. Yang tu lah laki. Suka elak dengan Ha. tangguhkan itulah. Dia macam Aha. dia delay kalau ada isu tu dia malas nak panjang-panjang. Betul? Betul? Okay, kalau dari uh, cara dia luahkan tak puas hati tu, tidak puas hati tu, beza antara lelaki dengan perempuan, Cik Shivani, macam mana? Okay, so kalau tak puas hati tu kan, uh, perempuan selalu berbahasa berlapik lah. Atau dengan isyarat yang bukan verbal. Macam tone, ada suara, expression macam tu. Kalau lelaki kan, dia selalu tak puas. So dia terus terang Straight to the atau point. ambil tindakan. Dia ambil tindakan. So dari start sampai sekarang kan, korang tengok laki satu pattern je. Sampai sekarang if you notice, even perempuan kan ada banyak-banyak pattern tau. Tapi laki satu pattern je. Practical Dia je. Straight to the point je. Even ini pun straight to the point dia orang. macam saya, kalau saya lah, saya tak puas hati biasa kalau kat tempat kerja lah. Saya akan diam lah. Saya akan diam. Hmm. Saya malas nak cakap banyak. Sebab kalau cakap banyak pun, benda tu lah. Macam tak, tak menyelesaikan masalah. Kalau because itulah kalau saya kat tempat kerja kan rasa kalau dia orang macam rasa tak puas hati kan, macam salah lah kau buat tu salah, so janganlah buat macam tu. Saya straight away akan cakap bagi tahu dia orang, tapi tak adalah tak baik sangat bagi tahulah. Janji dia tahu. Macam tu. Uh-uh. Kiranya macam lelaki ni untuk conclusion dia lebih Hmm. kepada straight to the point dan Uh-uh. dia tak suka terlibat dalam itulah problem. Emosi. Ah. Emosi, problems, drama, semua Hmm. laki tak nak. So, kalau boleh laki akan avoid yang tu semua. Yalah cik. Whereas Dan perempuan, ah, whereas perempuan akan ambil ni semua dalam hati dia. So, yang ni kita orang prioritize. Yang ni penting untuk kita orang. okay, so Cik Shivani pun dah jawab kelima-lima soalan dengan hujahnya. So pada saya dia tak ada betul, tak ada salah Hmm, sebab ini betul. berdasarkan pandangan Cik Shivani lah. Berdasarkan Hmm, pengalaman Cik Shivani jugalah. Kan? hmm. So jawapan ataupun hujah yang padat, bernas dan sangat menarik lah untuk saya dengar kan.
So saya rasa sampai situ je kita punya temu bual. Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dekat Cik Syifani dengan pensyarah lah, Dr. Jusang. Ah, Apa jadi kita stop sampai sini saja. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, selamat Okey. malam. Terima kasih. Terima kasih.